memberi selamat pengantin baru. 11.58 minit pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini, iaitu Putera Azrizal bin Ahmad Fazil dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Fatin Najihah binti Ayub. Selamat bersanding pengantin baru. Bila tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Sabtu edisi 8 Ogos 2026 berlokasi di Chalet Warisan Puan, Batu 16.5, ini Kampung Pai Datuk, Lebuh AMJ 78,000 Alur Gajah, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada hidangan utama yang telah disediakan, saya nak maklumkan kepada semua tetamu-tetamu bahawa pihak keluarga juga menyediakan beberapa pilihan juadah tambahan untuk kita nikmati bersama pada hari ini. Jadi jangan ingat datang majlis kahwin hanya makan nasi sahaja ya. Hari ini kita ada beberapa lokasi dan pilihan makanan yang menarik untuk dicuba. Yang pertama, masuk saja di ruangan pintu masuk utama kita ada Sweet Wall. Untuk yang mempunyai jiwa manis, jangan lupa singgah ke Sweet Wall. Di sana tersedia pelbagai pilihan manisan dan pelbagai jenis kek yang boleh dinikmati bersama keluarga dan anak-anak. Yang suka manis-manis, Sweet Wall jangan lupa singgah. Silakan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 2 kaunter buffet yang disediakan untuk memudahkan para tetamu mendapatkan hidangan. Masuk saja di ruangan pintu masuk utama, di sebelah kanan yang pertama dan di sebelah kiri kita ada sediakan yang kedua. Jadi tak perlu berebut dan tak perlu beratur terlalu lama. Kalau satu kaunter nampak ramai, kita gunakan kaunter yang satu lagi, iaitu kaunter buffet ya. Bukan kaunter pertanyaan bang. Jadi kita jaga keselesaan bersama dan beri peluang kepada semua tetamu-tetamu untuk menikmati hidangan dengan tenang. Okey, bagi yang teringatkan juadah tradisional, jangan risau, kita ada kek dan juga kuih muih tradisional. Ada juga pelbagai kuih muih tradisional yang disediakan. Kuih yang nampak kecil tetapi kenangannya begitu besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, kuih tradisional inilah yang membawa kita kembali kepada rasa dan kenangan zaman dulu-dulu. Betul tak pakcik? Jadi jangan lupa ambil sedikit untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Dan yang seterusnya, tak lupa juga kita ada tapai. Dan kepada yang menggemari makanan tradisional, tapai juga tersedia. Jadi kalau nampak tapai, jangan hanya pandang daripada jauh. Silakan cuba. Jangan dah habis makan ni kan kembung perut. Apa kalau kita cuba 1-2 tak ada masalah pakcik ya. Okey, hidangan yang seterusnya kita ada laksa. Untuk penggemar makanan yang berkuah dan berasa, laksa juga tersedia untuk dinikmati. Jadi kalau nasi sudah, laksa utara. Silakan laksa utara juga telah tersedia. Jadi kalau nasi sudah, pencuci mulut pun sudah, boleh sambung pula dengan semangkuk laksa utara. Jangan keliru. Utara mai mana ni pakcik? Okey, yang seterusnya yang tak diasingkan lagi betul-betul bawah saya ni, kita ada cendol balang. Dan kalau cuaca mula terasa sedikit panas selepas hujan tadi, jangan risau, kita ada cendol balang untuk menyegarkan tekak. Jadi tetamu-tetamu boleh singgah ambil dan nikmati bersama dengan keluarga. Abang ni kata pukul 12 dia nak balik. Sambil lalu tu hulurkan tangan, boleh ambil cendol. Okey, seterusnya kita ada Aisyah's Ice Cream. Betul ke saya sebut ni? Okey, kepada anak-anak yang ada bersama ibu dan ayah, ini bahagian yang saya rasa paling cepat habis. Kalau panas lah Kalau hujan ni kita tak tahulah. Jangan lupa singgah ke Aisyah's Ice Cream. Ada aiskrim untuk dinikmati sesuai untuk anak-anak dan juga orang dewasa yang sebenarnya masih kanak-kanak dalam hati kan. Ambil je bang, jangan malu. Okey, kita teruskan lagi. Saya bawakan anda ke vendor yang seterusnya. Kita ada Crispy Crown. Dan seterusnya untuk penggemar makanan yang rangup-rangup, ada pula Crispy Crown. Kalau dengar perkataan crispy saja sudah mula rasa lapar, betul? Silakanlah singgah dan cuba sendiri. Kita ada apam balik mini di sana, boleh cuba. Silakan.
Dan di sebelahnya kita ada mini cakoi. Dan jangan lupa mini cakoi saiznya mini, jangan pandang rendah. Sekali ambil mungkin datang lagi sekali untuk ambil. Okey, alhamdulillah matahari kita pun dah keluar. Dia dengar doa kita. Okey, jadi sekali lagi saya ulangi untuk makluman semua tetamu, selain hidangan utama, kita turut menyediakan sweet wall, pelbagai jenis kek dan juga kuih muih tradisional. Seterusnya kita ada tapai, kita ada laksa, tak lupa juga kita ada cendol balang, kita ada aiskrim, kita ada apam balik crispy crown dan juga mini cakoi. Dan juga jangan lupa kita ada 2 kaunter buffet untuk menikmati jualan hidangan di kiri dan juga kanan. Juga tersedia untuk keselesaan anda semua. Jadi kepada semua yang hadir, jangan malu, jangan segan, jangan hanya tengok sahaja, lalu terus ambil. Kalau nampak sedap, silakan cuba. Jadi nikmatilah hidangan yang telah disediakan dengan penuh kasih sayang oleh pihak keluarga serta para vendor dan petugas-petugas yang bertukus lumus menjayakan majlis pada hari ini. Jadi makan biar berpada, rasa biar semua, dan yang paling penting jangan lupa doakan kebahagiaan pasangan pengantin kita iaitu Azrizal dan juga Fatin. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat menikmati hidangan tambahan dan juga menu utama. Selamat menjamu selera dan terima kasih kepada semua vendor yang bersama-sama memeriahkan majlis perkahwinan Azrizal dan Fatin pada hari ini. Jadi silakan dan selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 12.25 tengah hari. Alhamdulillah, debaran pengantin kian terasa. Menandakan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin baru. Jadi kita mohon kerjasama tuan-tuan dan puan yang berada di ruangan pintu masuk utama, mohon kosongkan seketika semasa acara perarakan berlangsung. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, mohon sedikit perhatian, sebentar saja lagi insya-Allah sekitar jam 12.30 lebih kuranglah ya. Kita akan menyaksikan satu detik yang cukup istimewa dan dinanti-nantikan semua, iaitu perarakan masuk pasangan mempelai iaitu Azrizal bin Ahmad Fazil dan Fatin Najihah binti Ayub. Jadi kepada para tetamu yang masih berada di luar kawasan majlis ataupun sedang menikmati hidangan atau sedang berbual bersama keluarga dan sahabat, jadi jemputlah kembali ke kawasan kemah dan berikan sedikit ruang untuk laluan perarakan pengantin. Jadi kepada ibu dan ayah, kepada kedua keluarga, dua-dua mempelai, sahabat handai serta seluruh tetamu, jangan lupa sediakan telefon bimbit masing-masing untuk merakamkan kenangan ataupun detik indah bersama. Jadi sebentar saja lagi kita nak rakam momen-momen yang mungkin hanya berlaku sekali dalam seumur hidup tuan-tuan. Dan memandangkan majlis kita berlangsung secara outdoor, jadi kita sama-sama doakan semoga cuaca terus bersahabat sehingga selesai perarakan dan acara-acara seterusnya insya-Allah. Jadi hujan tadi sudah reda, alhamdulillah. Kita ambil hujan tadi sebagai rahmat dan sekarang kita teruskan dengan senyuman serta semangat yang lebih meriah. Jadi tuan-tuan dan puan, pergi ke taman memetik melati harum semerbak di tepi laman. Sebentar lagi dinanti-nanti pengantin tiba membawa kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan, burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di pohon jati. Bersiaplah semua para tetamu, kita sambut pengantin sepenuh hati. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingatkan sekali lagi 12.30 tengah hari kita akan mulakan perarakan pasangan pengantin. Mohon kerjasama adik-beradik ataupun urus setia yang menyiapkan pengantin kita untuk mengambil perhatian sebentar saja lagi. Jadi bila muzik kompang dimainkan nanti, saya nak dengar tepukan paling gemuruh, boleh ke? Daripada semua tetamu yang hadir hari ini. Jadi kita sambut mereka bukan sekadar dengan kamera, tetapi dengan senyuman, dengan doa dan tepukan daripada hati kita semua insya-Allah. Jadi Azrizal dan Fatin, insya-Allah sebentar saja lagi kita sambut ketibaan kalian. Jadi kepada semua tetamu bersedia kerana detik bahagia itu semakin hampir, sebentar sahaja lagi. Jadi kepada para tetamu dan para jemputan yang baru tiba, baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun kita persilakan masuk tuan-tuan ya. Di balai penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini. Dan juga sama-sama kita merealisasikan yakni Rumahku Syurgaku untuk pasangan Raja Sehari kita. Jadi silakan dan selamat menjamu selera.